Syarat agung. Saya antara orang yang malas hadir syarat agung anak ni. Dalam hidup saya baru sekali saya pergi. Tapi sebab saya sendiri kan tuan-tuan, kali pertama saya pergi, anak saya kata 4, terus kena nanti jadi AJK. Itu yang saya tak nak lah, kan? Jadi tanyalah kepada ayah-ayah terutama, biasa mak-mak lah ramai yang kena syarat agung ni, ya. Tapi ayah-ayah boleh hadir, alhamdulillah, bantulah kami walaupun tidak jadi AJK. Dan insyaAllah apa sahaja peranan itu kita ambil untuk bantu sama-sama anak-anak kita. Dan baru ni saya cerita je lah, walaupun benda ni tak nampak jadi jalan ya. Saya jumpa dengan Ketua Penolong Arah Kanan Ketua Pendidikan Islam dalam program kita belum. Saya tanya sekolah kami sekolah swasta, bagaimana cara jalan untuk kami daftar sebagai salah satu daripada sekolah agama bantuan kerajaan SABK. Di bawah kementerian ini satu sekolah namanya SABK. Di Pahang ni hanya ada 2 sahaja. Satu SRA Taqwa di Temelloh ke pegawai bahagian usaha sekolah. Satu di Temelloh, satu lagi di Muazzam. Saya tak ingat namanya. Hanya ada 2 sahaja sekolah rendah di bawah kerajaan. Jadi macam mana cara? Jadi kata syarat mudah. Pelajar 150. Alhamdulillah lah, kita sahaja dah 140. Cuma cari 10 orang je lagi. Cari 10 orang je lagi. Jadi kalau betul lah nanti saya jemput, saya akan bagi tahu kata Pelonggara tu kebetulan malam tu mereka di jamuan kebangsaan, jamuan makan malam mereka kebangsaan, ada program dulu. Pegawai yang bahagian SABK tu akan bersama-sama dengan dia malam tu. Jadi kata dia akan sampaikan hasrat. So nanti tunggu ikut je lah. Jadi pegawai tu sendiri akan turun ke sekolah yang berminat, ya. Jadi kalau lah maknanya benda tu mungkin makan masa tepat yang tahu Ian atau Tuan tak sempat, saya cerita je ni hasrat saya tu. Kalau diterima dia jadi SABK, so sekolah ni dia akan dapat bantuan daripada kerajaan. Antaranya SML Ma'arif. Kalau tuan-tuan tahu dia sekolah tamu biasa je. Bila dia dah dapat SABK, dia dapat 5 juta terus, kan? Dan dia menjadi sekolah cemerlang stam Malaysia ni nombor 3 Al-Ma'arif. Daripada sekolah biasa buruk, kan? Terus naik. Gitulah keadaannya, ya. Cuma bila SABK ni mungkin tuan-tuan pun tak kena keluar belanja banyak macam bayar yuran sekarang ni, sebab segala gaji itu ditanggung oleh kerajaan dengan syarat guru kena ada degree, ada ijazah. Boleh kata 90% guru kita ni semua ada ijazah lah, ya. Yang tak ada ijazah kena sambung. Senyum belakang. Tapi itu cerita tak tahu 10 tahun akan datang, wallahu a'lam. Tapi saya dah suarakan hasrat hati saya tu, kan? Kerana banyak kemudahan yang kita boleh dapat, tetapi dia masih lagi ada kuasa autonomi kepada LLP. Walaupun SABK, macam sekolah Cina lah dia ada dia punya LLP dia, kan?